Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So semalam kita ada skip pergerakan di Bitcoin, yang mana Bitcoin hit kita, Zul punya target semalam, iaitu 104k. So kemudian dalam Discord semalam kita ada sembang banyak juga, expectation another drop. Nanti Zul akan tunjukkan di chat. Pagi malam tadi pun dia dah buat signal tu, Zul akan tunjukkan. Kemudian hari ni hari Sabtu, hari weekend tu expected tak banyak lah volume, tapi kita tengokkan macam mana nanti. Kemudian lagi satu kita dapat news dari Trump. Itu Trump umum untuk kenakan lagi 100% tarif untuk China. Kemudian dia ada talk hari malam tadi, kata apa something macam tak lupa dah. Something orang kata tarikh tu akan tak kena lah, something macam tu. Ayat-ayat tu something tak kena, tak tahu lah, perubahan nanti kita akan tengokkan. So news, biarkan news, kita akan tengokkan di chat. So dengan chat pun kita dah tahu progress nak ke mana, tak perlu bergantung dengan news. Cuma news tu ada support lah. So guys, ini adalah coin market cap. So currently total market cap berada di 3.62. Keep drop daripada semalam tu, drop 1.17%. Kemudian fear and rate kita berada di 28. Kemudian harga semasa, kalau ikutkan pagi ni Bitcoin berada di 107 selepas kita drop semalam paling lower 104. Nanti tu akan tunjukkan di chat. So dalam tempoh 24 hours kita masih lagi drop, masih lagi red candle untuk daily candle, iaitu 0.88%. So lain-lain Ethereum, lain-lain coin Ethereum 3800, 0.47%. So consider ni adalah regain balik ni. Kalau ikutkan, kalau tak ada pengumuman dari Trump tu, mungkin aku kata efek untuk market mungkin lagi drop sebenarnya. Ada sikit announce tu, sedikit aku kata good news tu menyebabkan recovery sikit lah market. Tu ni adalah sikit lah, tak bagi dalam 8% je tinggi. Yang lain tu 4, 5 ke bawah. Okay, jom kita pergi ke chart. So ini adalah untuk chart di Bitcoin. So kalau siapa ingat, kita ada monitor. Ini yang Zul baru draw semalam. So yang sebelum ni kita Zul ada draw yang ni. Sampai ingat, ini point of breakout yang ni adalah untuk target semalam 104. Last high ni, tu last low ni, point of breakout yang ini menuju ke 105 dan kita ada 104 di bawah ni. Dan paling low semalam price Bitcoin jatuh 103. So Zul nak tengok sebenarnya dia drop below yang ni. Below bawah ni adalah 102. So sedikit low. So meaning Zul rasa hari ni mungkin kita akan dapat target tu. Sebab apa target tu penting untuk kita buat signal setup bullish kita. So ini adalah next rising channel, yang mana macam biasa point of breakout. Yang ni adalah bearish pattern, continuous kita drop ni. Ini adalah continuous pattern. To point of breakout yang ni adalah, kalau ikutkan breakout dari kawasan ni, kita tengok net lah 1200, 700, ambil 1200, 700, 102,700 dolar USD tu ni. So kita nak tengok mostly tak shadow. Tu kita shadow ni tu, dia kalau boleh tu nak tengok price Bitcoin drop below daripada garisan purple ni ataupun shadow ni lah. Shadow ni kenapa? Sebab apa kita nak kuota price buat setup bullish. So berdasarkan ni 1 hour. So berdasarkan 1 hour dengan setup sebelum ni yang kita tengok, contoh daripada atas ni, yang ini dengan ini. So apa kesamaan dengan sini? Tengok RSI. RSI dia berada di bawah 50. Stop RSI berada near to overbought. Sama juga kawasan ni sebelum kita salah pula. Sini. Sebelum kita drop. Yang ni ingat channel ni. So sama seperti channel ni apa yang nak tunjukkan. So kita dapat kat sini sebelum price drop apa berlaku? Tengok RSI bawah 50. Stop RSI berada di overbought. Sama juga sebelum ni sebelum price jatuh apa berlaku? RSI below 50, stop RSI berada di overbought. So benda yang sama sekarang ni berlaku adalah price berada di kawasan ni. Expectation sebelum drop dengan RSI berada below 50, stop RSI berada overbought. Dead cross saja kita akan nampak momentum drop balik. So expectation dia akan menghantui lah yang ni continuously. So price to meaning net target kita adalah 102, kembali balik kepada dalam below shoulder yang kita dapat sebelum ni. So Zul nak lagi below ikutkan Zul, kalau boleh mungkin kita akan tengok. Zul nak tengok ni apa, drop je 102 ni, kita nak tengok hari ni atau kalau berlaku drop hari ni lah. Tapi ni ni 1 hour. Bila 1 hour ni expectation hari ni lah, kemungkinan akan kena ada drop lagi untuk hari Sabtu ni. Nanti kena drop ni apa yang Zul nak buat, apa yang Zul nak tengok dekat chart.
So sebagai analysis, Zul nak tengok price ini buat oversold. So yang pertama ni dia 4 hours apa. So 4 hours ni apa yang berlaku? 4 hours juga expectation mungkin akan berlaku another oversold yang ni. Dapat macam ni. So oversold, so expected kita akan another oversold dan kita dapat oversold. Dan yang lebih kat 4 hours ni tak apa, ringan je. Yang tu nak pasal dekat ni daily tu nak RSI. Tu nak RSI kita ni drop below 30 ni. So selepas kita break below 30, barulah kita akan ada potential untuk buat setup boleh. Sebab apa? Setiap kali kita RSI di daily oversold, bila dalam uptrend kita akan nampak itu adalah potential untuk kita start bounce. Seperti patutnya kita ada 4 signal sebelum ni. So ini adalah signal kelima kalau kita dapat. So apa yang kita tengok hari ni adalah price Bitcoin drop ke 102 ataupun masuk dalam near ni balik. Kemudian apa berlaku? RSI kita oversold. Kemudian expectation adalah price, disebabkan kita ada huge ni, expectation mungkin kita akan ada sideways sikit dalam kawasan ni. Kemudian another bearish pattern dekat mungkin 4 hours kita akan nampak kat 4 hours, atau yang ni ikutkan breakout ataupun di daily nanti kita akan tengokkan. Tu expectation kita tengok price kemungkinan dip sedikit below channel ni. Itu dah warning lah. Kalau dip below ni consider dah warning sebagai macam juga kan kita ada pattern bearish daripada ni uptrend berubah jadi downtrend, iaitu apa, rising channel ni. Seperti mana kita dapat bullish pattern, bullish nak cakap bullish trend daripada ni downtrend channel, daripada reversion, daripada downtrend berubah jadi uptrend, sama juga daripada uptrend akan berubah downtrend. So consider kita boleh ambil itu sebagai kita boleh ambil itu sebagai signal yang mengatakan price bergerak dalam pergerakan iaitu daripada uptrend berubah di downtrend. Tapi apapun, kita sebelum ni pun dah breakout, sebelum ni dah ada bounce balik. So iaitu juga kan kita perlu RSI di daily berada oversold. Tu yang tu nak tengokkan setup, yang tu nak monitor, yang sekadar yang currently yang tu monitor. Kalau analysis mungkin dia ada analysis lain, tapi itu yang tu nak tengokkan dalam chart di Bitcoin apa yang dia buat. So Bitcoin adalah expectation. So net drop untuk Bitcoin adalah tu nak tengok almost 02. So expected mungkin hari ni, mungkin besok, tapi dalam 1 hour tu menunjukkan data dia adalah expectation untuk hari ni. Sekejap tu tengok 4 hours. 4 hours pun nampak komunitas ni kalau ikutkan dia stabil sikit 2-3 jam. Stock RSI ni akan berada overbought. Bila overbought mungkin dia akan tengok drop lah. RSI masih lebih 50. Tapi 1 hour tu consider kemungkinan yang besar kita boleh tengok hari ni lah. Kemudian kalau di daily ni sama juga, kita nak drop ni bila price dah berada kawasan ni RSI oversold, sebab berlaku kita akan nampak price akan drop lagi, mostly dalam 100 ke 98. Kita ada gaisan orange ni. So expected nanti price akan buat apa? Daripada low yang ni kita akan nampak lower low di price, dan RSI akan bila drop ni RSI akan buat, disebabkan RSI dah touch pun below 30. So kita akan dapat RSI akan buat lower high. Ada short key lah nak tekan yang ni. So rasa ada short key. Nanti tu try cari yang ni, tekan ni. So lower low the price, lower the RSI. So ini adalah yang tu nak tengokkan. So kalau dapat Bitcoin macam tu, insyaAllah kalau dapat minggu depan, insyaAllah lah kuartal dana Zul akan masuk balik. So insyaAllah mungkin Zul akan jump in balik masuk untuk di Bitcoin. Mungkin Zul akan pump balik dalam 10,000. Itu untuk expected. Tapi 10,000 tu ingat, Zul masuk 10,000 tu bukan expectation. Kalau expected dia naik, Alhamdulillah. Tapi sekiranya ada continuous drop, Zul nampak dia gagal, tak ada sebarang, Zul hanya menunggu signal bullish. Kalau dapat signal bullish baru Zul masuk. Kalau tak ada sebarang signal bullish tadi, ini Zul tak akan masuk lah. Zul expected kebanyakan kita boleh beware dengan pergerakan uptrend ni akan berubah jadi downtrend. So siapa-siapa nak masuk dalam kawasan ni tak ada takjil lah. Tapi kalau anda fikir untuk long term, tak ada masalah. Kalau macam tu, Zul boleh exit market. Zul tengok something wrong, Zul boleh exit market lah. So itu update untuk di Bitcoin. So untuk sedikit update untuk di market atau sikit bukan sikit nasihat pun ada, sedikit mindset pun ada perlu adalah. So sebagai investor ni, kita kalau dalam kripto kita tak boleh lah nak benci market lain. Kita nak benci gold, kita nak benci market stock, tak boleh. Anda sebagai investor, kita tengok opportunity. So bagi Zul selesa dengan kuartal Bitcoin ataupun kripto. Kemudian untuk lain-lain aset pun, sebab apa, ada yang kalau ikutkan tengok ni, kalau di invest kripto, lalu di barat lah, orang barat ni, dia invest Bitcoin, dia betul-betul benci kuartal gold lah, macam gold ni lah.
Tapi kalau kita tengokkan, kalau ikutkan gold, kita akan tengok first. First kita tengok sekarang ni, untuk Bitcoin dia regain berapa. So siapa yang invest, kalau ikutkan masa tahun, siapa invest Bitcoin masa 22-23, harga bawah ni, kita kena harga bawah dah. Sahabat tu pun invest 16,000, kemudian anda masuk 26, step by step. Tu tak masuk semua, step by step. Katakan anda masuk semua ni 10,000, anda masuk dekat kuartal hampir bawah bottom ni. So anda dah regain untuk Bitcoin sebanyak hampir 600%. So 600% tu 6 kali ganda lah. So 10,000 expected anda punya investment dah bertukar jadi 60,000. Betul tak? Itu dah untung banyak 60,000. So katakan anda invest dekat gold pula. Ini bila masa tahun ni adalah tahun Disember 22. Bitcoin lah Disember 22 macam tu. So kalau kita tengok market gold pula. So market gold Disember 22. Bila Disember 22? Ni 25. Ikutkan ada lagi 25, 24, 20 Julai 24, 2 Mei, Disember. Disember. So ini dalam kawasan ni. So berapa percentage untuk gold? Kita akan tengokkan gold. Kalau anda masuk ni Oktober, Disember, Disember something kawasan nama market dengan crypto. So expected anda untung berapa persen? 140%. So kalau anda masuk 10,000 kat sini dekat gold, ini kalau siapa simpan gold sekarang ni sampai daripada Disember, anda untung banyak 140% banyak. Ini dalam 14,000, betul tak? 14,000. 124,000. 100 kali ganda. 140% lah. Anda kira kalkulator tu kadang-kadang blur juga. So 140%. So berbanding dengan Bitcoin tadi, anda invest 10,000 tapi anda berpeluang increase banyak 600%. So bagi Zuan tanya tu mana yang paling untung paling banyak? Yes, adalah untuk Bitcoin. Tapi anda faham juga, gold adalah nature. Ingat, gold adalah nature. Aku kata semula jadi. Bitcoin adalah teknologi. So kalau ikutkan invest nak dapat duit banyak, paling banyak, of course lah Bitcoin, sebab Bitcoin di 600%, gold adalah hanya 100%. Tapi secara aku kata alami, nak sebut macam mana ayat dia, saja alami ataupun secara fizikalnya ataupun secara nature-nya adalah lebih baik kita untuk macam mana nak cakap adalah lebih baik. Antara gold dengan Bitcoin, mana yang lebih baik? Bagi Zul, kalau untuk long term, untuk nature-nya adalah gold. Sebab gold memang tak boleh buat, gold ni memang datang daripada nature. Nature. Dia tak adalah nak kena hack. Bitcoin pula adalah teknologi. To time by time, kita tahu teknologi aku kata berkembang. Mungkin satu hari nanti, mungkin one time, berapa tahun lagi, mungkin ada teknologi yang boleh aku kata kacau teknologi Bitcoin, hack ke apa ke semua. Kita tak tahu. Itu adalah manusianya buat tak perfect. Nature is always perfect lah. Atau gold. So kalau anda invest untuk long term macam kan, kita ada simpanan gold, ada simpanan untuk Bitcoin. So apa yang kita dapat hasil di Bitcoin adalah lebih baik kalau anda fikir untuk long term. Contoh anda invest dapat certain amount, dapat 50,000. 50,000 ni nak simpan untuk long term. So kat mana nak simpan? Nak simpan ke ASB ke, nak banyak tak? Kerana ada bahagian juga yang contoh 50 anda simpan gold. Sebab apa, gold kalau ikutkan memang long term kita akan tiasa naik. So tak ada turun lah. Kalau ada tu pun sikit-sikit je. So itu dia cakapkan kepada siapa yang investor ni, tak perlu bencilah market lain. Jangan kita jadi macam di orang barat lah. Dia terlampau taksub. Kita kena tahu kat mana kita invest. Kita invest kat Bitcoin, kita invest mengenai teknologi. Teknologi ni akan berkembang. So soon or later, teknologi ni mungkin akan dikalahkan dengan teknologi lain. So kita kalau gold tak ada, gold memang tak boleh buat. Anda buat macam mana pun teknologi memang dah tak boleh buat lah. Anda tak boleh nak create nature yang sama seperti mana gold. Gold is quite perfect nature lah. So sama juga kalau kata logam-logam lain, silver ke apa. So itu adalah sikit untuk buka minda adalah. So tak perlu benci market yang lain. Kita investor, kita ambil peluang. Dan anda perlu tahu anda invest kat mana, tu anda perlu tahu nature dia macam mana. Sama juga kalau anda invest kat saham, kat stock. Saham pun sama. Saham tu adalah company bila masa boleh berlaku. Kalau bankrupt lah. So sama juga. So tak perfect. So yang paling perfect adalah nature. So bagi Zul, nak profit banyak dekat nature tak banyak. Tapi untuk maintain ataupun nak secure anda punya profit adalah nak secure anda punya duit dan nak secure anda punya harta tu, asset adalah gold adalah yang terbaik. Gold, silver, apalah mineral ni. Tapi kalau untuk gain more profit, untuk dapatkan nature punya asset ni, anda boleh invest macam di crypto ke, di stock ke, macam tu. So bagi Zul invest dekat Bitcoin, kemudian hasil di Bitcoin tu masuk juga. Contoh macam tahun ni apa Zul buat, Zul dah beli hampir itu bulan masa harga 1 gram 400 lebih tu beli dah 6 dinar itu.
Alhamdulillah Zul sempat beli juga, dan mudah ada jugalah Zul currently dekat gap Zul beli juga sikit-sikit. Yang 6 dinar tu dah keluar dah, memang dah dekat tangan tu lah 6 dinar tu. Tu consider untung banyak dah lah. Ikutkan semalam tu check 1 dinar dah 1 gram dah hampir 600. So back to di crypto. So untuk di Bitcoin tadi tu dah terangkan detail. So kenapa kita nak tengok persoalan untuk di altcoin. So altcoin malam tu dah terang panjang lebar. So kita perlu tengok Ethereum lah. Macam juga akan Ethereum ni perlu gain. So Ethereum ni bagi Zul pun macam kan, contohlah nanti kalau apa ni dana yang tu bagi pinjam dekat kuartal Ali Family Zul tu, insyaAllah minggu depan tu dapat balik. So dapat balik insyaAllah tu akan masuk balik untuk di Ethereum lah. So macam tu kan, Bitcoin mungkin tu akan tengok dulu macam mana, tapi Ethereum memang tu nak masuk balik 10,000. Kemudian insyaAllah tu akan masuk balik untuk di kuartal SRP. SRP pun tu nak masuk balik lah untuk dalam 10,000. Sebab apa? Daily di apa, SRP ni dah berada below 30. Last kita berada below 30, anda tengoklah apa yang berlaku. Walaupun sedikit sideways agak lama, tapi consider pump untuk ke atas. So tu jangkakan potential untuk kita altcoin untuk season ni mungkin bulan 11-12. Itulah last choice kita. Kalau tak dapat naik juga, macam itulah, kalau 10,000 tu tak kisah, tu boleh hold untuk next circle. Tapi apa pun consider kalau ada sebarang major drop, contoh dia tak lepas support, dah sampai contoh kat sini. So kat sini sama macam Bitcoin tu, kita ada shadow ni. So shadow ni kalau ikutkan, kalau kita nak abaikan pun boleh. Sebab shadow ni semua berlaku, bukan dekat SRP je. Dia sebagai black swan event. Kat semua chart ada. Kalau tengoklah coin ada, semua ada chart ni. So kalau ikut anda nak, kita boleh, yang ini special case lah. Special case kita boleh abaikan. Kita ambil macam ni, low di price dan low high di RSI 4 hours kali ni. RSI di daily pun berada oversold. So ini daripada point ni, yes boleh drop lagi. Kalau drop lagi, yang ni akan berubah. Tapi still lagi, kalau berubah pun dia akan nampak low di price, low di RSI. Tapi yang so far kita ada ni, kita boleh monitor ni. Contoh di SRP, point of breakup. Ataupun nak tengok lagi, kalau Zul expect tak kena drop lagi, sebab Bitcoin nak drop lagi, Zul boleh expect drop lagi. So ni kita boleh ambil daripada atas ni, kita ambil link dengan bawah ni. So kita akan nampak something macam ni. So bila nampak something macam ni, kita expect apa? So now kita expect low kita adalah akan bergerak dalam channel ni. Mungkin dia touch below ni dulu, mungkin dalam below $2. So sekiranya Bitcoin drop dalam 100k, so expect untuk di SRP kemungkinan drop dalam kawasan bawah $2. Dan kalau dapat tu akan kita still lagi dapat low di price, low di RSI, dan di daily kemungkinan kita akan dapat low di price macam ni. Di daily kita akan dapat low high di RSI. So consider bullish lah begitu. So macam juga kan, insyaAllah untuk di Ethereum pun akan masukkan dalam target untuk pump in balik dalam 10,000. So itu adalah lebih kepada, tapi jangan follow tu lah. Ini adalah masuk tu boleh, kalau tengok ada sebarang kata reaction yang negatif dengan chart, tu akan terus exit market lah. Mungkin tu akan cut loss sikit. Ataupun worst case kalau tu tak sempat nak cut loss, tu akan biarkan je lah. Sebab yang tu beli tu pun dia consider untuk long term. Kita tengok opportunity untuk altcoin. Sebab apa tu ada tengok dekat review mengatakan ETF ni akan ada hura-hura ETF ni adalah hujung bulan ni. Tu pun tak nak share pun, tu tak ada info tu. Kalau ada info dia boleh share kat tu, tapi itu pun dengar dengan kata review orang lain je. Tapi itu pun expected untuk ETF tu biri. Tapi tengok berdasar chart ada potential untuk berlaku kenaikan. Sebab apa? Macam kan tahun 2017 kita naik, altcoin naik adalah bulan 11 dan bulan 12 baru naik. So itu adalah untuk sikit analisis. Tu tak tengok banyak. So kalau ruangan komen live sikit. Okay, esok live esok hari Ahad tak ada review pagi, tapi insyaAllah Dok akan cuba buat live pukul 8 pukul 8 pagi besok. Berapa jam kita tengoklah berapa. 8 pagi besok Dok akan buat live. Doa-doa dia punya line okey, selalunya okey lah. Pagi-pagi kalau mendung nak hujan, mungkin dia akan kacau sikit. Sebab apa? Dia pakai router. Dia tak pakai wifi, tak pakai kuota wifi lah. Kalau pakai wifi kuota line apa nak panggil optik, kabel optik. Kalau pakai kabel optik laju sikit. InsyaAllah nanti dia pindah rumah nanti, dia akan dia pasang optik lah. Sekarang ni dia pakai router je. Router ni faham lah, kalau dengan cuaca dia kacau sikit.
So live case akan live Ahad. Esok tunggu Ahad. Ahad adalah pukul 8. Ada review move did ability. Rasa tak banyak beza lah. Rasa tak banyak beza. Masih lagi dekat low. Ni kita dah menghampiri RSI daily. Ni 4 hours daily. Daily kali kedua. Kali kedua di oversold. Nampak ni oversold bila-bila sangat. So macam ni akan another lower low di price, lower di RSI adalah potential lah, potential untuk kita bounce. So kalau ikutkan ni channel ni pun kita draw macam ni, dia masih react dalam kawasan channel. So consider kalau anda yakin ataupun anda ada apa, anda macam cakap kan, ada keyakinan untuk ada altcoin lagi untuk bulan 9 dan 12, kemungkinan kita akan ada pump lah daripada kawasan ni. Ini pun harga bottom. So make sure anda prepare worst case dan the best case. So bagi Zul mungkin ada nak ada position tu lebih baik daripada tak ada position. Kalau position macam ni lah, to move. Kemudian satu lagi, dua lagi apa, Deep dan AI SBT, TEEP USDT. Sekat coin kot, tak ingat tengok kat mana. Okay, Deep sama juga, kita di support. Potential kat sini adalah good point, good tempat, good place untuk anda letak position untuk expected naik atas, dengan RSI pun dah atas 30. Kemudian satu lagi adalah AI SBT USDT. Itu pernah review ke? Okay, pernah review. Ni agak, ni macam juga kan, kalau price below harga opening memang selalunya tu tak invest lah. Kalau anda invest juga, ini support pun loss. So maknanya nampak dia punya ketahanan dia dalam market lah. Tapi kalau anda nak tanya oversold, yes, below oversold. Ini adalah buat pertama kali RSI dia dip betul-betul below 30. Paling ni adalah dalam history dia, sebelum ni atas 30, ini paling below 30. So kalau anda tanya adakah ada opportunity, kemungkinan adalah opportunity untuk pump, tapi sama ada pump tu tinggi ataupun pump tu sikit saja kawasan ni, kemudian nanti drop balik. So untuk short term mungkin anda boleh dapat profit, tapi untuk long term tu tak garanti lah. Kalau kita ada altcoin, kemungkinan akan naik. Kalau tak ada, kemungkinan price akan stay bawah tu lah. So itu adalah untuk AI SBT. So guys, rasa itu saja. Apa lagi tu nak show? Okay, nak tengok ni portfolio. Inilah current update tu punya portfolio. Anda tengok cost basic tu hanya tinggal ni saja. So yang lain sudah keluar kan. Macam juga kan semalam sudah nak terang detail. So untuk semalam, sebelum ni Zul cakap Zul keluar dalam 60,000 dia punya modal. Sebenarnya sudah keluar hampir 80,000 lebih, 82,000. Sebab apa? Zul dah tengok balik Zul punya Lunar transaction tu. Minggu lepas Zul ada keluar 32,000. Minggu yang sebelum tu Zul ada keluar 12 sampai 13,000. Kemudian Zul ada satu pengeluaran 3,500 yang Zul tak dapat detect. Tapi Zul 3,500 ni Zul buat servis kereta dengan road tag kereta 3,500 ni. Yang tu dah keluarkan. Kemudian Zul ada beli satu kereta lagi 15,000, cost dia 15,000. Kereta tu cash 15. Kemudian Zul ada beli dinar, yang juga akun dinar tu Zul ada 6 dinar, iaitu amount 14,000, hampir 14,000, 13,900. So plus mana 14,000. Kemudian ada pengeluaran sebanyak 4,800. Yang itu Zul tak sure Zul keluar pasal apa. Itu betul-betul tu tak ingat. Tu dah cuba ingat, tapi dalam record tu ada 4,800. So most plus semua itu tu dah exit 81,800 lebih. So plus mana hampir 82,000 lah. So tu punya total investment adalah hampir 100,000 lah. So tu ada basic lagi 5 ni. So tu perlu consider kali ni, kalau keluarkan tu dah cover lah. So apa yang tu buat, ini adalah tu punya tu, apa yang profit yang tu dah keluar tu dah consider average untuk beberapa coin tu dah wipe out lah. Ini modal, contoh modal di JLT tu dah consider wipe out, Uniswap tu wipe out. Itu average. Kalau tengok average kosong ni, so BNB, Bitcoin, Luna, SRP, Shiba, Polkadot, sini adalah semua coin yang consider. Kalau anda tengok kat sini, yes, Zul tak profit lagi dalam bentuk nilai duit, tapi Zul profit dalam bentuk nilai aset. So tengok sini Zul ada nilai ni 18, 5,000, 13,000, 19,000 untuk Gala ni paling lah, Avet 6, Rose ada 10,000, Chainlink ada 10 balance. Ni apa, Sonic ada 1,000, Dogecoin ada 1,000, Polygon ada 1,000, Atom ada 61. So ini adalah semua free.
meaning ini adalah asset. Yes, Zul tak untung lagi dalam value, tapi Zul untung dalam asset. So hopefully bulan 11, bulan 12 ada altcoin season. Kalau ada, itulah rezeki Zul. So far untuklah market, Zul rasa Zul happy lah. Zul happy sudah keluarkan at least 80% dia punya modal. Tinggal yang ni saja. Kalau Zul exit pun exit market hari ni pun dah consider dapat kuartal modal. Tapi macam je kan, Zul tengah tunggu altcoin lah. So kalau dapat altcoin, rezeki. Kalau tak ada, nanti Zul akan jump in balik. Dan Zul pun insyaAllah dalam 2 minggu lagi Zul akan prepare lah coming month ni. Zul akan prepare kan untuk next circle Zul, next circle 4 year circle untuk Bitcoin, iaitu Zul target untuk invest untuk next circle adalah untuk Bitcoin saja. Zul akan masuk dalam 100,000, mungkin lebih, tapi tengok 100,000. Zul akan expect untuk 100,000 untuk di Bitcoin. Dan coin-coin yang lain, sebabkan Zul dah banyak aset, kemungkinan nanti Zul akan fokus kepada nama untuk di Ethereum dan juga beberapa coin lain yang major lah, macam mungkin di kuartal Sol ke apa, tengok. Tapi mostly target kalau adalah 100k. So untuk Bitcoin, beware, kita beware. Macam kan ada mindset, perlu beware untuk keadaan market. So insyaAllah nanti Ahad besok kita akan tema lebih detail. Hari ni tu tak nak update untuk di Bitcoin saja. So guys, rasa itu aja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda ada review. Assalamualaikum, bye bye.